Tuhanku, Kau berikanlah kesembuhan untuk ibu bapaku, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhanku, Kau berikanlah kebahagiaan kepada keluarga kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhanku, semoga kami boleh bahagia macam dulu, ya Allah. Amin. Kaki pasuk. Ya Allah, Tuhanku, semoga ayah aku dapat kaki pasu yang canggih, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhanku, semoga ayahku boleh berjalan, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhanku, semoga ayahku cegah selalu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga ibuku sihat, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah. Ya Amin. Allah, ya Tuhanku, Kau keluarkanlah penyakit dalam tubuh ibu bapaku, ya Allah. Amin. Semoga kakak-kakakku, adik-adikku dan mak bapakku selalu sihat dan cegah. Amin. Ya Allah, semoga dimurahkan rezeki daripada Tuhan. Ya Allah, ya Allah, Tuhanku, Kau berikanlah rezeki yang banyak, ya Allah, kepada kami. Ya Allah, Tuhanku, Kau berikanlah adikku pandai bercakap, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhanku, Kau bagikanlah umur yang panjang untuk ibu bapa kedua-dua ibu bapaku, ya Allah. Amin. Semoga mereka boleh hidup panjang menjaga kami, ya Allah, dengan sihat. Amin. Amin ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa. Ya Allah. Bagilah ibu aku, ayahku kesihatan, ya Allah. Amin. Ya Allah, bagi ya Allah, cepatkanlah umur kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, cepat. Ya Allah, semoga ayahku boleh berjalan, ya Allah. Amin. Ya Allah, semoga ayahku bersihat, ya Allah. Ya Allah, semoga ibu aku tak sakit lagi, ya Allah. Amin. Semoga ibu aku sembuh, ya Allah. Amin. Allah, semoga buang-buang siapa menjawab saya SPM-nya. Nah, sini. Apa bu? Ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, semoga kakak Bakisku dapat menjawab exam SPM dengan tenang, ya Allah, Tuhanku. Pemudahkanlah urusannya ni deh. Ya Allah, sabar. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga saya mendapat baby koi. Ya Allah, dalam badan babaku aku sehat, ya Allah. Amin. Ya Allah, Kau jauhkanlah jin pada kami. Ya Allah, semoga ibu aku ni ayahku dapat rezeki, ya Allah. Amin. Amin. Sebab ya Allah, Tuhan, ya Allah, Tuhanku, Kau jauhkanlah jin saka kepada keluarga kami, ya Allah. Semoga ibuku tak kena rasuk lagi, ya Allah. Kau banyakkanlah dia punya ya Allah, Tuhanku, Kau banyakkan dia punya pahala, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, semoga saka tu jangan dekat-dekat dengan ibu aku, ya Allah. Amin. Dengan bapaku, ya Allah. Dengan bapaku, ya Allah. Amin. Bye. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.